Untuk semua sekali. Tuan puan, apabila kita mula buat simpanan emas, akan berlaku dua penyesalan. Pertama, kita menyesal beli emas hari ini kerana harganya mahal. Kedua, apabila 1, 2 tahun, 3 tahun ke atas, kita menyesal pula tak beli banyak-banyak waktu itu. Jadi, dua penyesalan ini akan terus berlaku kepada penyimpan emas. Jadi, kita boleh pilihlah nak menyesal yang mana. Terus menjadi pemerhati setia ataupun bermula juga dengan modal yang kecil. Tuan puan, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 5 tahun lepas, tak pernah berlaku lagi. Harga hari ini lebih murah daripada. Tak pernah berlaku lagi harga hari ini lebih murah daripada 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 5 tahun lepas. Tak pernah berlaku. Jaminan daripada pakar-pakar keuangan. Harga emas akan terus naik 1, 2 tahun, 3 tahun ke atas. Akan terus naik. Tak pernah tunggu kita. Sebab tu saya bagi tahu tadi. Bermula buat simpanan emas, dua penyesalan akan berlaku. Pertama, kita menyesal beli emas hari ini kerana harganya mahal. Kedua, apabila harga naik berganda, kita menyesal pula tak beli banyak-banyak waktu itu. Tuan puan, kita bermula hari ini buat simpanan emas, kita selamat daripada tingginya harga beberapa tahun akan datang. Pasti dah banyak berlaku bawah bimbingan saya. Dah banyak sangat-sangat. Untuk kita elak berlaku penyesalan, kita bermula hari ini walaupun dengan modal yang kecil. Tak kisahlah 100 ke 200 ke dalam akaun kita sendiri.